Buat apa simpan duit banyak-banyak? Nanti anak-anak berebut. Pernah tak dengar ayat ni? Kalau pernah, video ini memang untuk korang. Fikiran yang macam ni sebenarnya tak bertanggungjawab. Tak fikir langsung apa yang akan jadi kat keluarga bila korang dah tak ada nanti. Cubalah fikir. Isteri yang hari-hari cuba berjimat. Isteri yang ikat perut, masak sendiri. Walaupun dia penat nak berjimat untuk keluarga, dia tahan juga diri dia daripada nak beli barang yang dia suka, nak berhias cantik-cantik macam orang-orang kat luar sana. Semua tu korang sia-siakan dengan alasan takut anak-anak berebut. Okey, cuba bayangkan ni. Kalau esok korang tak ada isteri, anak-anak kecil yang perlukan pendidikan, apa jadi kalau tak ada simpanan? Alah, ada KWSP. Betul ke KWSP tu cukup? Korang yakin korang sihat sampai pencen? Yakin kerja sekarang ni terjamin sampai hujung hayat? Macam mana kalau tiba-tiba hilang kerja, tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba mati? Apa jadi? Anak dia takkan berebut kalau korang rancang elok-elok. Sediakan hibah, rancang simpanan seperti simpanan emas. Ni bukan soal kaya atau miskin, bro. Ni tanggungjawab. Tolonglah hargailah pengorbanan isteri korang. Fikirkan masa depan anak-anak tu. Janganlah zalim pada keluarga sendiri hanya sebab malas nak susah-susah sekarang. Mulakanlah tabungan hari ini. Bukan nak tunjuk korang kaya, tapi untuk pastikan keluarga korang selamat. Walaupun korang dah tak ada nanti, mati, meninggal, tak perlu tunggu sampai terlambat. Jadilah ketua keluarga yang bertanggungjawab. Hidup ni sementara je, tapi legasi korang itu boleh kekal selamanya. Jadi kepada siapa yang tak boleh nak menabung, boros, berbelanja, simpanan bocor, saya nak ajak korang tukar kaedah simpanan kepada simpanan emas. Kalau sesiapa nak mulakan tabungan emas serendah RM100 saja, boleh tekan link di bio, boleh isi beg biru ataupun boleh tekan mana-mana link yang saya tinggalkan. Saya akan bantu korang simpan emas dengan cara yang paling mudah di Public Gold. Ingat, emas ni bukan untuk hari ni, tapi emas ini akan menjadi penyelamat apabila diperlukan nanti. Terima kasih dah tengok video ni. Jangan lupa like, follow dan komen.